Kawan saya mempunyai latar belakang yang baik dan personaliti yang bagus, tapi dia tak dapat menahan nafsu menghantui diri dia. Jadi macam mana cara? Dia puasa, tak puasa, kahwin. Ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, siapa yang mampu ada al-ba'ah, ba'ah ni dia bukan kemampuan seks, ba'ah ni kemampuan untuk bagi nafkah. Maka hendaklah kahwin. Fa illam yastati', kalau tak mampu, apa dah? Fa alaihi bis-shaum. Hendaklah dia berpuasa. Bukan dia tak mampu tu, tak mampu seks dia mampu, tapi ba'ah ni dia tak mampu apa? Duit tak ada. Kahwin hanya anak orang, tak ada makan bini. Nak makan apa? Kita makan kek cinta hari ni. Nasi lauk apa? Lauk cinta tak boleh. Pinggan kosong tak ada lauk kan? Tak ada nasi. Makan cinta ni dia tak boleh. Dia nak kena bercinta pun kena makan nasi tak? Maka tu dia kata ba'ah, nak kena ada rumah juga. Nak kena tak ada tempat dia duduk. Tak mampu, maka hendaklah dia puasa. Jadi kalau mampu, kahwin lah. Kawan dia kata nafsu banyak tu, dia kahwin lah. Satu tak cukup, kahwin dua. Orang perempuan tak setuju, tapi kadang-kadang lelaki memang macam tu, dia tak mampu. Dia kata saya ni tak cukup lagi, dia tak cukup. Ada orang dia bukan hari-harimau, bukan harimau, hari-harimau. Dia realiti lah, dia tak cukup. Dan lelaki ni kalau dia mau kahwin, dia tak mau buat maksiat. Pada zaman hari ni, yang mana orang nak buat maksiat senang, kita bagi markah dah. Dia tak mau buat maksiat dengan perempuan dia. Kata, aku nak kahwin, aku tak mau maksiat ni. Walaupun dia kahwin dua, kita bagi hormat lah kata. Sebab kalau nak buat maksiat, dia boleh buat. Tapi dia tak mau, dia nak terhormat. Yang ni kena hormat. Ialah menikah dua ni, isteri ni macam mana hebat pun, ayat kahwin dua ni dia tak setuju. Dia tangkap gambar depan muka surat metro boleh lah. Tapi besok